Maknus sebenarnya berkecimpung dalam bidang digital marketing lah, whereby kita buat marketing untuk orang, consult marketing dan sebagainya, and then kita ada buat podcast. So saya harap satu hari nanti saya punya jenama podcast lebih dikenali, dan dalam masa yang sama jenama podcast saya dapat membantu bisnes-bisnes owner kat luar sana untuk memperkenalkan bisnes diorang kepada orang ramai. Macam tu. So two in one lah. Kita pun nak berjaya, dan tapi kita juga berharap kita podcast kita mampu membantu orang bisnes-bisnes lain untuk diperkenalkan dengan lebih luas lagi. Kita grow together lah jawapan dia. That's very good. That's very good. Okay, boleh tak Mak Noh bagi 3 perkataan yang menggambarkan experience Mak Noh setakat ni di Nusantara Village? Okay. Lavish. Lavish. Wow, very Relax. Dan enjoy. Sebab dia memang dia bukan sekadar sebab kita ada anak-anak kecil ni. Kalau korang tahu, percayalah, tanya ibu bapa kat luar sana, kalau kita bercuti, sebenarnya yang gembiranya anak-anak saja. Yang mak bapak ni kita penat. Tapi tidak di Nusantara Village Day. Mak bapak dan anak-anak turut bergembira sebab kita tak rasa penat sangat. Kat sini memang tak rasa penat sangat. Semua everything is compact, everything is there. Feel more control, nak jaga anak-anak pemuda. So, I tak rasa penat sangat. Ibu bapa pun tak rasa letih sangat. Compare dengan pergi bercuti kat tempat lain, yes, memang nak kata tak seronok tidak, tapi yang lebih seronok tu anak-anak berbanding ibu bapa. Ibu bapa ni penat sangat. Kau rasa macam sakit dah badan kau tak enjoy pun, tapi anak-anak